Honeycomb ni dia punya tahap ketahanan ni ramai orang risau. Bang, honeycomb ni boleh tahan lama ke? Honeycomb ni sebenarnya dia tidak menjadi masalah dari segi ketahanan. Cuma kita kena faham macam mana teknik salutan yang betul. Ramai yang dia buat tak tahan sebab teknik salutan tu tak kena, tak betul. Sebab kita pernah jumpa customer kita dulu dah berbelah tahun pakai boot masih menggunakan honeycomb lagi. Dia tanya okey je. Teknik salutan dan honeycomb ni pun ada banyak grade juga. Tuan-tuan kena tahu. Macam kita memang kita pilih grade yang terbaik lah untuk kita bagi. Dan kita kena tahu macam mana kita nak buat salutan honeycomb ni. Honeycomb ni pun kita ada jual kalau ada yang berminat. Kita boleh post dia. Sebab apa dia boleh lentur. Jadi ada tak benda lain selain pada honeycomb kita nak buat lantai? Boleh. Kita boleh gunakan honeycomb. Ni contoh honeycomb. Honeycomb ni kalau kita nak buat lantai boleh. Dia lebih ringan tapi harga dia tak lebih murah lah. Harga dia lebih mahal. Okey. Kalau lantai biasa kita pakai lantai fiber saja. Kita pulang pada tuan-tuan punya bajet lah. Saya pun tak nak kata bagi tuan-tuan siapa stres mikir pasal bajet tu, tak nak juga.